Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita kembali lagi. Vlog hari ni saya nak buat cleaning sikit lah. Nak cuci-cuci peti air sebab rasa macam dah lama jugalah tak cuci peti air tu kan. Tapi tak adalah deep clean, cuma nak cuci biasa je. So ni saya tengah buat sarapan pagi dulu. Nak breakfast dulu, lapar. Breakfast pagi ni ada lebihan roti paratha ni. Lepas tu semalam saya ada beli sardin. So nak buat macam puff pula kan. Jadi jugalah buat puff guna paratha kan. Saya bakar guna air fryer je. So begini hasilnya, dah siap. Dia crunch-crunch juga lah kan dekat luar. Tapi dia still macam lembut juga lah bila kita makan. Walaupun dia nampak macam crunchy kat luar kan. Macam kita buat puff guna pastry tu. Sama juga macam kita guna paratha punya instant ni. Rasa pun sedap, crunchy, lembut. Lepas tu dengan rasa sardin dan cheese kat dalam dia kan. Memang sedap lah. Okey, saya nak makan dulu sambil layan drakor. Lepas makan macam biasalah, makan ubat. Jadi saya nak masak sebab si adik dia nak bekal, so awal sikit lah masak. Tak buat masak beli pula, simple je. Dia minta nak makan telur apa tu pecah kan, sambal telur pecah tu. Tiba-tiba pula dia minta sambal telur pecah, so kita buat sambal telur pecah je lah tengah hari ni. Lepas tu goreng ikan bilis je nanti untuk bekal dia. So menu simple je untuk tengah hari ni. Lepas tu kita buat nasi lemak lah. Bila menumis sambal macam ni lah kan, pecik sana pecik sini, memang kena lap balik lepas habis masak sambal. Kecah lah aku. Sekarang nak pack nasi untuk si adik ni dulu. Nanti ayah dia balik ambil, nak hantar dekat dia. Hari ni dia ada latihan ukulele sampai petang. So dia balik lambat kan. Dia minta bekal nasi lah.
standby bawa siap-siap dengan dia punya ukulele tu, letak dekat depan. Kalau tidak nanti kan terlupa pula. Petang ni saya nak kemas peti ais. Bersih-bersih macam tu je lah, tak deep clean sangat pun lah, tak larat lah korang. So kita cuma lap-lap yang mana nampak macam ada abu ataupun benda-benda jatuh, kotoran apa semua tu. Kita cuma lap dengan air panas macam tu je. Kalau nak ikutkan banyak ruangan kat rumah ni nak kena deep clean, tapi dah tak larang nak deep clean kan. So mungkin saya akan buat satu-satulah. Dalam satu video tu mungkin saya akan bersihkan satu ruangan contoh je. Ikut kemampuan badan je lah. Time-time mengandung ni kadang-kadang dia punya malas tu, semua benda beli semua duduk dalam plastik je, tak masuk pun dalam bekas-bekas ni. So ni dah halang kemas peti air ni kan, barulah saya masukkan dalam bekas. Kalau tidak memang semuanya duduk dalam plastik macam tu je lah. Bila kita tak masukkan dalam bekas, macam cili-cili lah terutamanya, dia akan cepat macam layu, macam nak rosak kan. Tengok yang cili hijau siam tu, yang akar tu kan, dia dah macam nak rosak lah tu sebenarnya. Stok asam keping banyak saya bawa balik daripada kampung hari tu, 1 kilo rasanya. Memang saja beli lebih biar lama sikit tahan. Asam keping ni banyak juga kegunaan dia kan. Macam kita nak buat cuci-cuci rendang-rendang apa-apa tu, banyak function. So memang ada stok lebih pun tak apa. Drawer ni ada banyak jugalah sayur, malas nak buka dah. Biar macam tu je lah. So ni saya nak bersihkan belah pintu pula. Dia taklah kotor sangat, tapi sebab ada macam kesan percikan-percikan tu kan, kita lap-lap macam tu je lah.
Okey dah settle dah, lap-lap kotoran yang sikit-sikit tu. Ni bahagian bawah, bahagian atas belum lagi lah. Kita nak lap yang bahagian atas pula. Kosong je kat atas ni, sebab kita selalu buat ketuk ais je. Lepas tu beli lauk malam tu untuk masak besok tu. Itu je lah benda yang kita letak ni, sebab kita tak buat stok protein dah. Okey dah settle dah, lap-lap peti air. So kita buka switch dia balik. Gitulah. So korang, itu sajalah video kita untuk hari ini. Jumpa lagi next video. Bye bye.